kita tengok isu-isu di luar ni dulu, dalam kempen pilihan rayanya, kita dengar macam-macam. Contohnya kalau anda kata Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, nanti tak boleh semayang lah, budak-budak tak boleh pakai tudung lah, kena pakai skirt lah, Islam terancam lah, Melayu terancam lah, raja-raja terancam lah. Jadi saya nak tanya, dengan Kementerian Pendidikan ni, sebab soalan ni bagus, sebab kita nak melahirkan pelajar yang kritis, Puan Dipertua, pelajar yang mampu berfikir. Berita palsu tu, berita palsu yang Muhammad, berita palsu. Apakah Peraturan yang Dewan, terasa kenapa? Peraturan saya ada depan ni. Ya ni 36.6. Okey, saya duduk lah. Ambil buku saya duduk. Tak payah angkat, saya ingat lautak kan menjaga. Yang berhormat. Apa mental ni? Okey baik. Puan Yang Dipertua. Speaker. Tarik balik. Dia sebut mental. Selesai isu babi di Selangor dulu. Sebelum nak cakap bab lain. Isu babi apa? Itu berita palsu. Kan itu berita palsu. Saya tak sebut soal babi pun. Anwar Ibrahim jadi itu minta dia tarik balik. Itu tak betul. Apa tak betul pula? Siapa cakap video pun. ada. Dia bawa dalam dewan ni benda yang fakta. Bukan boleh buat assuming. Andaian tu jahat itu tu. Fakta. Itu kenyataan jahat. Minta dia Itu tarik balik. fakta. Parti kamu lah. Tak pernah. Itu parti kamu lah sebut benda tu. Apalah, selesai Dalam isu kempen babi politik. Jilat Kalau lah tidak pokok. takkan Pusuruhjaya Okey, pas. selesai. Ahli yang berhormat. Kalau tak dapat tanya soalan baik-baik, tak perlu tanya.